Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam anak yang baik lagi cerdik, yang dihormati para juri, yang arif lagi bijaksana, para guru dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Guri Emas. Di sebuah kampung, ada seorang peladang tua. Isterinya sudah lama meninggal dunia. Dia tinggal dengan 5 orang anak lakinya. Anak-anaknya semua sudah besar. Kawan-kawan nak tahu? Anak-anaknya malas bekerja. Mereka mengharapkan bapanya sahaja bekerja. Pada suatu hari, peladang tua itu jatuh sakit. Semakin hari, semakin uzur. Dia tidak dapat bekerja lagi. Pokok kelapa tidak dijaga lagi. Pokok kelapa sudah tidak subur lagi. Hasilnya semakin kurang. Sebelum peladang itu meninggal dunia, dia berpesan kepada anak-anaknya. Dia menyuruh anak-anaknya mencari guri emas di dalam kebun. Setelah peladang itu meninggal dunia, anak-anaknya berebut-rebut mencari guri tersebut. Mereka menyangkul di dalam kebun kelapa. Anak-anak peladang itu menyangkul di segenap batang pokok kelapa tanpa mengira masa, siang dan malam. Mereka terus menggali di sana, sini, dari sehari ke sehari. Terus mencari guri emas itu. Tetapi guri emas itu tidak ada. Akhirnya, pokok kelapa bertambah subur. Pokoknya berbuah lebat. Pada suatu petang, datang peraih ke kebun itu. Peraih membawa lori hendak mengangkut buah kelapa. Dia hendak membeli buah kelapa dengan banyak. Anak-anak peladang itu memetik buah kelapa. Mereka jualkan kepada peraih. Mereka dapat wang yang sangat banyak. Mereka sedar guri emas itu tidak ada. Sebenarnya, bapa mereka mahu mereka rajin bekerja. Semenjak itu, mereka pun rajin bekerja. Dan akhirnya, mereka menjadi kaya raya. Kawan-kawan, marilah dengarkan pantun saya. Hendak berlayar ke Teluk Betung, sambil mencuba labuhkan pukat. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Pengajaran daripada cerita ini adalah kita hendaklah berbaik sangka antara satu sama lain. Dan kita juga perlu berfikir sebelum melakukan sesuatu. Selain itu, kita juga hendaklah mendengar nasihat yang diberikan. Jika kita hendak berjaya, kita mestilah berusaha dan bermuafakat antara satu sama lain. Sekian, terima kasih.